Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali semula kita dalam rancangan podcast Forensik Al-Quran, segmen 2, episod 1. Kita sambunglah ke segmen kedua, iaitu mungkin proses yang lebih mendalam lah, more kepada teknikal. Berbanding dengan segmen 1 tadi, kita lebih memokuskan kepada pengenalan gas dan sedikit pengenalan di kilang dengan pre-press lah. Jadi macam biasa, kita masih bersama dengan gas yang sama. Jadi untuk segmen kedua, Cik Hafizal, Cik Ilan, ready? Ready, insyaAllah. Jadi untuk Cik Hafizal, tadi Cik Hafizal ada mention proses Ozali kan, masa dalam pengenalan pre-press kan. Jadi boleh Cik Hafizal terangkan sikit sebenarnya proses Ozali tu proses apa? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okay. So Ozali, okey. So berikan satu lah, kita share lah. Okey, untuk Ozali ni kiranya proses selepas pre-press, bahagian pre-press semak selepas semak file. Okay, so kiranya daripada tadi yang saya cakap tadi, dari segi apa, warna dia, saiz dia semua dah betul dah, baru kita keluar Ozali. Okay. So kenapa kita keluar Ozali ni lebih kepada untuk mengurangkan kos lah. Kalau kita betulkan dah jadi plate tu agak costly lah. So contoh, kita keluar Ozali ni dalam RM80 satu. Okay. Satu set lah, satu section. So, maknanya untuk satu fizikal tu RM80. RM80. So bila kita dah keluar plate tu, mungkin satu plate nilai dia dalam 70. So kita kali 4 lah. Kalau berlaku kesilapan kat situ, so kita boleh detect kesalahan tu daripada Ozali lah. So tak adalah kita buang terlalu banyak sangat. Sebagai langkah berjaga-jaga lah. Sebagai langkah berjaga-jaga. Sebab untuk saya makan Ozali ni, ramai yang semak. So kita boleh berpandukan dengan Quran yang lain, ataupun dengan guide. Selalu dia akan bagi mock-up lah. Boleh tengok mock-up. Ozali ni dia actual pada printing plate. Ini actual dia sama. Dia sama. Okay, maksudnya apa yang kita cetak tu nanti akan keluar sama dengan yang kita cetak di Ozali. So kadang-kadang PDF tu kira dia tak semestinya apa yang customer bagi tu dengan keluar tu kadang-kadang tak sama. Error tu akan berlaku sebab dia sistem kan. Kadang-kadang tengah dia masuk tu stuck ke apa, kita tak tahu. So kita gunakan Ozali ni sebagai kita punya perisai lah sebelum kita keluar plate. Jadi Cik Fizal, kita boleh simpulkan lah yang Ozali ni dia tujuan kita buat Ozali ni lebih kepada untuk salah satu cara untuk kita jimatkan kos lah kan, untuk mengelakkan kesalahan dengan tu kan. Proofreading lah. So dia nampak sebiji macam ni lah. So sebelum dia jadi buku tu, sebelum dia hantar ke bahagian cetak, so ini sebagai guideline dia lah. So semua akan tengok Ozali ni lah, sebagai kita kira macam surat beranak dia lah. Dia keluar tu sama sebiji. Memang ada sebiji. Dia sebenarnya sebagai semakan sebelum cetakan. Untuk memastikan masa kita cetak nanti tidak berlaku kesilapan-kesilapan. Jadi kita boleh simpulkan lah yang proses Ozali ni boleh kita cakapkan antara proses yang kritikal lah kan. Proses yang paling penting lah sebelum dia dipindah ke plate apa semua tu kan. So bila berlaku apa-apa dekat printing, dia akan rujuk ni lah. So kalau tak pasti lagi, baru kita akan pergi ke tengok physical file lah. Kenapa macam kita tak tahu ambil yang ni sebagai Al-Quran tu? Kenapa perlu faham tak? Tidak, dia Ozalik ni sebelum kita buat plate, kita kena ada Ozalik ni contoh. Dan dia semak oleh bahagian tasih. Disemak oleh bahagian tasih. Sebab daripada PDF tadi yang dah final dihantar kepada CTP untuk jadikan plate. Tapi kita buat satu semakan sebelum kita cetak. Maksudnya Cik Fizal tadi, kalau kita dah cetak, dah gunakan plate, kosnya kalau ada kerosakan kosnya agak tinggi. Jadi kita untuk menjimatkan kos tu,
kita buat ozalik dulu. Dan ozalik ni akan disemak oleh bahagian tasih sebelum kelulusan untuk kita buat plate untuk kita mencetak. Faham. Jadi Cik Fizal, maknanya kalau proses ozalik ni, kalau macam Cik Fizal cakap, dia akan ada penyemak lah kan. Ini daripada Jabatan Tasih, betul? Okay. Jadi maknanya orang yang semak tu, maknanya ozalik ni perlu disahkan tu, macam perlu ada sign ke apa ke? Selalunya dia akan kita akan minta kelulusan lah bahagian tasih untuk semak dan luluskan. Baru kita akan keluarkan plate. So SOP ni memang tak dilanggar lah. Sebab kita bila dah keluar tanpa zalik ni, kira satu melanggar SOP kita lah. Okey. Jadi proses seterusnya kira selepas ozalik tu, dia macam apa tu, kita akan ke proses seterusnya yang CDP, betul? Yang CDP. Plate tu kan. Jadi saya nak tanyalah, macam plate tu, adakah Nasyur Quran tu dia ada, maksudnya dia dah ada jenama plate dia sendirilah yang dia ambil tu, ataupun macam tak kisah pun plate apa-apa ambil. Ataupun plate tu dia perlukan perkhususan dia lah. Macam tu. So untuk plate, dalam market ada banyak plate lah. Jenama-jenama plate. Harga pun lain. Untuk dapatkan, kita ada setting lah. So kalau kita dapat jenama A, kita tak boleh pakai jenama B. So chemical dia lain. Sebab dia ada pakai chemical sekali. So kita pakai satu brand je lah. Daripada segi plate dengan dia punya untuk proses terusnya lah. Terima kasih Cik Fizal. Alright. Terima kasih Cik Fizal di atas penerangan berkenaan dengan proses ozalik dan CTP lah. Jadi mungkin kita akan teruskan dengan Cik Roslan. Cik Lan, okey. Cik Lan ready? Ready je. Soalan saya mungkin lebih ke arah kilang lah, tapi dia bukanlah proses cetak ke apa. Tapi mungkin lebih detail lagi. Macam contoh, macam kita sedia maklum, saya difahamkanlah penggunaan kertas yang digunakan untuk mencetak Al-Quran tu dia berbeza betul daripada kertas lain. Jadi saya nak tanyalah, adakah berbeza tu dimaksudkan dengan jenis kertas ataupun jenis harga ataupun kedua-duanya? Okey, insyaAllah. Kertas yang kita gunakan seperti yang saya cakap tadi, kertas yang kita gunakan daripada origin pulp. Kita tidak gunakan recycle paper. Original pump. Jadi di luar sana memang ada recycle paper dan sebagainya, newsprint dan sebagainya. So kertas yang kita gunakan ialah 100% daripada pulp. Dan kertas yang kita gunakan ini bersesuaian dengan keperluan kita di sini. Dan ada beberapa jenis kertas yang kita gunakan, iaitu daripada matte art, art paper, wood free dan ivory. Jadi untuk kebanyakan Quran yang kita gunakan di Nasyur Quran, kita menggunakan kertas ivory. Kertas ivory tu dia warnanya sedikit kuning daripada kertas putih. Dia bentuk dia ni kalau tengok dekat kamera memang tak nampak beza dia lah. Itu saya cakap, dia kena datang sendiri, datang ke Nasyur Quran. Tengok kan. Datang tengok depan-depan. Depan-depan. Jadi kertas ni dia ivory ni dia ada cream sikit, warna dia warna cream, dia bukan putih. Kalau kita tengok kertas yang biasa dia warna putih. Betul. Jadi ni ivory dia kekuning-kuningan sikit. Dan kertas ni memang bersesuaian dengan kehendak kita untuk kita mencetak Quran yang kita keluarkan. Kita mungkin ada yang bertanya kenapa kertas di Arab Saudi dia lebih kilat. Semua itu jenis-jenis kertas lah. Yang kita pakai ni dia ivory, dia uncoated. Kebanyakan kalau di negara Arab kebanyakan menggunakan coated paper dan harganya lebih mahal lagi lah. Macam proses ozalik ni pun dia menggunakan kertas yang sama ke dengan ataupun dia sama. Dia pakai simili tapi bukan jenis ivory macam ni. Dia khas untuk ozalik saja. Oh, okey. Faham. Jadi maknanya tapi dia macam Cik Lan cakap lah, dia kan berbeza kertas apa semua tu. Jadi saya nak tahulah, ada sebab ke kenapa kita menggunakan kertas yang memang 100% daripada pokok, dan kenapa kita tak boleh guna recycle paper. Recycle paper. Sebab recycle paper kan mungkin dia punya bajet dia lebih murah. Kalau kita nak gunakan recycle paper,
kami sendiri sebagai pencetak, kami tahu daripada mana sumber recycle ni. Daripada tong sampah dan sebagainya. Jadi untuk menjaga kesucian. Menjaga kesucian mushaf ni. Adakah kita sanggup nak menggunakan kertas-kertas yang dibuang? Betul. Dan mungkin membungkus makanan dan sebagainya. Jadi kita sanggup berbelanja lebih sikit untuk dapatkan kertas yang baik. Kertas yang berkualiti, yang kita tahu ianya suci. Memanglah kalau yang recycle ni kita dah proses, letak kimia dan sebagainya, cuci, dah boleh pakai. Tapi kami sendiri beranggapan lebih baik kami gunakan kertas yang lebih suci. Sebab sumbernya ada. Walaupun sedikit tinggi kosnya, tapi sumbernya ada. Sebab tu kita mencari paper yang lebih sesuai untuk kita menjaga keaslian, kesucian dia adab kita, kesucian dia terhadap Al-Quran tersebut. Okay, faham. Okay, terima kasih Cik Lan. Untuk soalan kedua, berangkat kepada soalan terakhir lah. Macam okeylah, selepas pada proses kertas tu kita adalah proses printing menggunakan dakwat apa semua tu kan. Jadi saya tertanya-tanya lah, pemilihan dakwat tu pun adakah penting? Sebab penting dari segi mungkin macam Cik Lan cakap dekat kertas tu kan, mungkin bahan daripada dakwat tu ke, mungkin ada lemak haiwan ke apa ke, and mungkin harga, and mungkin kualiti. So Cik Lan boleh ceritakan. Untuk ink ataupun dakwat cetak yang kita gunakan adalah sesuaian dengan kertas yang kita guna. Dan sebenarnya banyak, kalau ikutkan market memang banyak pelbagai jenis jenama ink, tapi semuanya daripada punca ataupun sumber yang lebih kurang sama. Kalau ikutkan sekarang ni memang tidak ada lagi ink ataupun dakwat yang menggunakan minyak-minyak ataupun lemak-lemak haiwan seperti dulu. Sekarang ni dia lebih bebas lah daripada lemak-lemak haiwan. Dan alhamdulillah ink ataupun dakwat yang kita gunakan bersesuaian dengan kertas yang gunakan dan juga chemical yang kita gunakan. Dan satu lagi istimewanya di Nasyur Quran, kita mencetak Quran ni di Nasyur Quran tidak menggunakan IPA. IPA ni dia sejenis chemical yang kita panggil alkohol. Alkohol dalam industri kita panggil IPA. Ini bukan alkohol minum tu. Kalau minum alkohol ni dalam 2-3 jam kita kena hantar hospital terus. Boleh gone lah. Dia macam kalau zaman dulu lah, zaman saya kecil-kecil dulu, dia spirit lah. Kita pasang lampu kan, pakai minyak tu. Dan alhamdulillah di Nasyur Quran daripada hari pertama sehingga sekarang kami tidak menggunakan IPA tu. Kami cuma gunakan fountain dan juga air, juga ink saja. So kalau alkohol ni, dia IPA ni dia berbau kuat. Jadi kita buat lawatan. So alhamdulillah semua orang boleh datang, ada resedung ke apa ke, tak ada masalah. Tak ada isu lah. Tak ada isu. Jadi staff-staff kita pun tak ada isu lah kalau untuk bekerja di dalam kilang, sebab kita tidak campur bahan-bahan yang sebegitu. Memang daripada peringkat awalnya agak sukar, tapi alhamdulillah sehingga sekarang cetakan kami antara yang terbaik lah. Alhamdulillah. Jadi maknanya itulah beza Al-Quran dengan benda-benda lain lah, macam buku ketelitian untuk menjaga. Sebut susah kan, belit-belit lidah. Kita nak jaga supaya Al-Quran yang kita cetak itu ianya dijaga dengan baik, adabnya dan kesuciannya. Okay, faham. Tapi itu pun antara bentuk usaha lah untuk kita betul. Sebagai pusat percetakan Quran kedua terbesar kan, supaya itulah boleh buatkan orang rasa bila dia tengok Quran tu dia lebih menghargai lah kan, berbanding dia macam sebelum ni dia baca je kan. Jadi bila adanya podcast ni, dia macam aku kena lagi menghargai lah. Sebelum ni mungkin orang tak tahu macam mana surat khabar dibuat, macam mana majalah dibuat, macam mana buku bacaan dibuat, dan bagaimana Quran itu dibuat. So dengan adanya Nasyur Quran, insya-Allah orang boleh datang, boleh tengok bagaimana ianya diterbitkan daripada penyalinan yang pertama sehingga menjadi sebuah buku ataupun mushaf yang siap
yang kita tengok di kedai kan. Macam ikan sardin bukan kita pancing tin sardin dalam laut. Betul. Kan, sama juga dengan Quran ni. Bukan. Prosesnya. Jadi prosesnya mengambil masa 30 hari, 45 hari untuk menyiapkan naskah Al-Quran tu. Jadi ada peluang untuk melawat, untuk melihat bagaimana proses yang saya cerita, yang saya kongsikan tadi itu, boleh tengok depan mata dan boleh menghayatinya sendiri. So kesimpulan dia untuk pendengar, datanglah nasyur Quran. Ya, datang nasyur Quran. Mesti datang nasyur Quran. Mesti datang nasyur Quran. Baru dapat dia punya perasaan, feel dia. Macam mana dia dibuat. Tengok pekerja-pekerja tu buat kan. Baru rasa macam, oh begini Al-Quran. Baru kita menghargainya. Okay, Mam. Okay. Terima kasih Cik Lan, terima kasih Fizal. Cik Fizal di atas jawapan yang mantap lah, yang benar lah. And saya rasa jawapan yang diberi oleh Cik Hafizal dengan Cik Lan tu pun memang saya rasa pendengar pun memang jelas lah faham kan berkaitan dengan proses Ozalik. Lepas tu proses itulah kenapa kertas, pilihan kertas, dakwat apa semua tu. Jadi saya rasa itu saja untuk segmen kedua kali ini. Macam-macam jugalah yang kita dapat kupas daripada dua orang guest kita yang kita boleh cakap veteran ni kan. Dan Alhamdulillah semoga benda ni boleh menjadi manfaat lah kepada para pendengar yang mendengar podcast ni. Dan kita itulah sama-sama dapat lagi menghargai Al-Quran tu. Jadi macam biasa kita jumpa lagi di segmen yang ketiga selepas ini. Jadi wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.